Assalamualaikum geng, hari ini aku ke kolam Jugra RM RM3 banting. Hari ini aku datang bawa isteri dan 2 orang anak aku sekali. Diorang pun nak try memancing kat sini. So for first, jom kita pasang umpan dululah. Hari ini aku pakai jenama Opas, soft plastik jenama Opas berukuran 6 cm. Okay, so ini joran yang pertama ni, yang kecil comel ni. Joran anak aku yang paling kecil, umur dia baru 4 tahun. Dia pun nak try memancing juga. Okey, dah siap. Kita pasang joran yang kedua. Joran kedua ni anak perempuan aku yang warna kuning ni. Dia suka warna kuning, so kita belilah yang dia warna kuning. Okay, kita pasang umpan dulu. Hari ni aku tak target sangat untuk dapatkan strike ataupun dapatkan ikan. Aku lebih kepada nak layan anak-anak dan isteri aku lah. So kita layan lah. Kita pasangkan satu persatu. Ni yang ketiga ni adalah joran untuk isteri aku. Ketiga-tiganya aku bagi pakai soft plastik yang sama. Jenama sama, warna sama, saiz pun sama. Cuma saiz jig head sahaja yang berbeza mengikut bondage rod masing-masing. Okey, dah siap pun untuk joran yang ketiga. Okey, so dah boleh start casting. Untuk anak aku yang akan tolong castkan dan diorang akan karau sajalah. Okey, first cast of the day. Okey, lepas cast dia aku akan pass kepada anak aku untuk dia karau. Lepas tu aku tolong castkan untuk anak perempuan aku pula. Dia sudah pandai cast sebenarnya, tapi aku tak confident lagi nak lepaskan dia. So aku tolong castkan lagi lah. Macam ni lah seterusnya. Aku cast, pass ke anak aku. Cast dan pass ke anak aku bagi dia orang karau. Biasalah nak melayan dia orang memancing kan. Nak mendapatkan pengalaman memancing. Anak aku yang kecil ni dia tak faham lagi. Dia ingat baling-baling terus dapat ikan. Jadi aku explain lah kat dia. Kena try banyak kali. Aku pun tolonglah cast dia banyak-banyak kali. Sampailah dia penat dan dia nak stop sekejap. Sementara dia rehat, aku ambil peluang untuk cast. Hari ni aku menggunakan set ultralight. Bukan apa saja, nak rasa current lebih sikit. Masa ni anak perempuan aku dah lepaskan dia cast sendiri. Tengah-tengah aku shock casting, tiba-tiba anak aku strike weh. Tengoklah tu, lompatan akrobatik daripada siakap. So ini first time dia casting sendiri dan strike. Aku pun apa lagi, cepat-cepat gulung tali dan fokuskan untuk record momen-momen dia strike ikan ni. Tengok tu, bukan main shot lagi dia layan. Layan ikan sambil tersenyum. Ikan pun dah sampai ke tebing, aku pun apa lagi tolong untuk naikkan dia ke darat. Lepas dapat ikan, apa lagi perkara wajib selain bergambar? Mesti kena bergambar. Lagi-lagi isteri aku ada, mesti kena ada gambar punya. So aku pasangkan lip grade and bagi ikan kepada anak aku untuk isteri aku ambil gambar. Sebelum tu jangan lupa cabut mata kail dulu. Okey, siap. Jom kita snap gambar dulu sebagai kenang-kenangan. Hasil tangkapan pertama dalam hidup dia. Lepas daripada tu, kamera aku dah habis bateri. Tapi kita orang tetap sambung memancing. Dan anak aku yang kecil tu strike ikan. Dan inilah momen-momen dia. Ini pun sempat record waktu ikan tu dah kat tepi. Sebelum tu memang dia layan habis. Sampai penat lah dia nak karau. Macam biasa, sampai ke tepi aku akan take over. Dan aku akan angkat ke tebing. Masa ni bukan main seronok dia, bukan main excited lagi. Maklumlah, ikan pertama dalam hidup dia yang dia tangkap sendiri. Ikan ni boleh tahan besar dia, berat dia dalam 1 kilo 600 gram. Jadi untuk budak 4 tahun tarik ikan macam ni memang terasa lah dia punya current dia dan berat dia kan. Seperti biasa, lepas dapat ikan mesti kena bergambar. Dan tengoklah, inilah hasilnya. Selang beberapa minit lepas tu, aku pula strike. Tapi aku tak berjaya naikkan sebab putus guys. Mungkin terkena kipas sebab ikan tu lari ke arah kipas.
Aku nak pam kau pun faham-faham lah pakai rod UL kan. Tapi tak apalah, at least dapat rasa current tu. Lagipun macam awal-awal aku cakap tadi, aku lebih kepada nak layan anak-anak dan isteri aku memancing hari ni. Lepas daripada putus ni, aku pun kemas-kemas untuk balik. Overall, kolam ni memang sesuai kalau korang nak bawa family korang untuk merasai pengalaman memancing. Untuk trip seterusnya, aku tak ada idea lagi nak bawa ke mana. Kita tunggu je lah video yang akan datang, okay? Okay gang, jangan lupa support video aku dengan like, komen dan subscribe, okay? Sebagai penutup, ini aku belanja gambar kari ikan kerapu. Okay guys, jumpa lagi, bye!